Awak nak main fly half, stand off. Berat. Fly half ni satu position yang berat. Nombor 10 tu nombor keramat. Bukan calang-calang orang dapat sarung jersey nombor 10 dalam 15-a-side rugby tu kan. Syarat pertama dia, awak kena handsome. Handsome, kena kacak. Kalau kau tak handsome, kalau muka kau macam Abang Jeb ni, tak lepas jadi fly half. Kan? Sebabnya fly half ni cerminan tim. Kalau awak tengok dekat live mana-mana tu, orang yang paling banyak kena shoot, kena tembak dengan kamera tu fly half lah. Dia buat decision betul, tembak fly half. Dia buat decision salah, tembak fly half. Dia yang menggerakkan pasukan tu fly half lah. Setiap keputusan dia tu very detail. Sebab tu fly half ni dia kena ada perangai very detail, individual. Sebab tu coach pening, siapa kita punya next fly half ni? Position yang coach ambil masa paling lama nak pilih untuk kemenjadian pasukan, especially dalam 15. Keputusan dia untuk tendang ke line up perlu detail. Dia perlu ukur tendangan dia ke arah tinggi, rendah, ujung, kuat. Nak ambil 2 point untuk conversion, nak ambil 3 point untuk penalty. Kena very precise, tepat, cukup kuat. Dia orang ni yang datang training paling awal sekali. Sebab kerja dia sibuk tendang bola. Balik pun paling lambat tendang bola. Kau tak training pun dia training tendang bola. Fly half, belajar training tendang bola tournament, bola match ball. Kau jangan tendang bola kau yang grip pun dah tak ada tu. Memanglah bola tu ringan, senang kau tendang. Kau kena bola tournament berat sikit, langsung kecepet tendangan kau. Sebab itu fly half ni ramai kawan, ramai orang nak berkawan dengan dia. Rambut pun berlayer-layer baik. Walaupun rambut hitam, kalau dia jenis kulit gelap punya, memang macho, teruk, tall, dark and handsome. Kalau dia kulit putih, rambut layer-layer. Bukan sebarang. Dia orang ni kalau pergi dinner pun memang kacak, teruk lah. Siapa yang main fly half tu, kalau tak kacak, kau dah kenapa main fly half? Kau pergi tukar main position lain lah. Bagi yang paling kacak main dekat fly half. At least satu team tu tengok, wah handsome, teruk fly half aku, confident gila. Kan?